Hai, selamat pagi semua. Kita dalam segmen santai je. Okey, seperti biasa, aktiviti di Taman Gembira. Pagi ini sibuk, ramai yang datang ke kedai fast food kita mengisi minyak. Minggu ni dewan kita diguna ada kenduri kahwin bas kita ini bertolak ke Kuantan dan ke Ipoh okey. Bagi siapa penumpang-penumpang yang ingin ke Ipoh dah boleh berada di bas masing-masing. 15 minit lagi kita akan bertolak ke destinasi masing-masing lah, Ipoh dan juga ke Kuantan. Okey, bas yang ke warna merah akan ke Ipoh dan bas yang berwarna hitam keemasan akan ke Kuantan Okey, harap semua dapat bekerjasama, memudahkan semua berada di dalam bas 15 minit lebih awal. Okey, kita dengar berita pada hari ni. Nak sampai Ya. Sampai tak ada barang gizi. Lepas tu jelah orang kata kita ni reda Allah tu kan, reda mak ayah kan. Betul. Jadi kita teruskan. Ya, restu tu kan. Macam punya mak punya doa tu kan. Mak ayah ada lagi tak? Mak saya dah tak ada. Ayah tak jelas tapi dah dua, dah 93. Dan saya jaga ayah ni. Tinggal bersama.